Okay, masa I dapat sampel tasbih audio ni, I bawa balik and then I pakailah kat rumah kan. Nak tengok macam mana apa yang kita nak improve. Dan one day I bangun, masa tu awal pagi, daripada I duduk kat meja makan, lepas tu I tengok dekat balcony, Bilal tengah duduk dekat atas kerusi, lepas tu dia tengah baca satu zikir yang I tak pernah dengar dia baca. Saya pergi dekat, I terus on phone, I record dari belakang. Apa tuka wa ana tika Mr. Datu Bika min Suratu. Dia tengah baca zikir Sayyidul Istighfar, which dia tak pernah baca for the first time, and I was like sangat-sangat terkejut, Masya Allah, sebab dia boleh hafal daripada awal sampai habis zikir tu, dia hafal ya. Lepas tu bila I hantar dekat group, dia punya aunty-aunty, dia punya atuk pun semua, dia orang pun tak hafal lagi. Dia cakap, Bila dah hafal dah. Dia orang pun tak hafal lagi. Sebab apa tahu, bila kita, bila saya selalu buka benda ni, dia dengar dan dia suka, dia tekan-tekan. Abbas pun tekan-tekan, Bila pun tekan-tekan. So secara tak langsung, dia orang dapat bacaan tu, dia orang boleh dengar dan dia orang masuk, dia boleh hafal, dia ikut kan. Dan Masya Allah, saya rasa jikalau saya ni kecil-kecil dulu sebelum masuk sekolah dah tahu dah semua jenis zikir ni, bila kita belajar secara official dalam kelas-kelas, mesti lagi kita dapat, mesti lagi kita faham, mesti lagi kita boleh merasai. So kepada ibu-ibu kat luar sana kan, ayah-ayah yang mana tengok video ni, yang mana nak biasakan anak-anak dia dengar zikir-zikir kan, ataupun nasihat-nasihat dalam ni, hadis-hadis yang disebut dalam ni, boleh beli, boleh bagi anak main, sebab kita tak tahu bila, waktu mana yang masa diorang tengah dengar, tengah picit-picit ni yang betul-betul masuk dalam diorang punya akal fikiran kan.